pertama saya boleh cerita sikit tentang Muzium Kelantan secara utama dan apa yang unik dekat muzium. Okey, di sini kita ada banyak muzium. Yang kita di sini kita panggil muzium negeri. Muzium negeri ni dia muzium dan juga ada satu lagi tu bahagian pentadbiran. Atau kita ada banyak muzium, tapi pusat pentadbiran kita adalah di sinilah di sana di Muzium Negeri. Macam itulah. Apakah peranan Muzium Kelantan untuk memelihara warisan budaya? Muzium adalah sebagai salah satu institusi yang ditubuhkan yang mana kita tidak mengharapkan keuntungan. Maksud keuntungan tu kita macam kita buat pameran apa ni, kita nak untung. Betul? Tugas kita di muzium adalah sebagai menyampaikan maklumat secara tidak formal lah. Contohnya melalui pameran, penyelidikan, konservasi, memelihara benda-benda lama, dan juga kita mempamerkan kepada pengunjung melalui pameran. Itulah dia punya muzium dan fungsi dia kepada masyarakat. Soalan saya pula, kalau macam kat muzium ni ada ke macam program-program tempat aktiviti macam setiap bulan tu ada aktiviti supaya pengunjung macam aware lah dengan muzium tu? Okey. Dia muzium ni dia katanya dia ada pameran tetap, dia ada pameran sebentar. Okey lah. Pameran tetap ni dia memang tak ubah dah. Contohnya kata muzium besar batu, dia adalah kita pamerkan benda-benda yang berkaitan dengan sejarah raja-raja Kelantan lah. Bermula dengan Sultan Mahmud Kempah sampai dah kepada Sultan yang terkini lah. Macam Istana Jahal ni kita lebih pada muzium adat istiadat raja, yang mana kita mempamerkan ada istiadat berkenaan dengan raja-raja Kelantan lah. Okay. Jadi di Muzium Negeri ni kita lebih pada dia ada dua. Satu galeri, dia ada dua tingkat. Tingkat atas kita lebih pada pameran tetap lah. Jadi tingkat bawah ni sebagaimana kita tahu, itu dia lebih pada pameran sementara. Pameran sementara ni kita dia tukar. Pandang. Dia tukar ni dia macam ni. Biasa kita 3 bulan ataupun 2 bulan orang kata kita atas kesesuaian satu-satu pameran. Untuk dapatkan sekarang zaman ni kekurangan muzium kan. Mudahkan lagi banyak yang tengok wayang teman muzium ni berkurang. Apa cara cik tu nak cari pancung Gen Z kan, ada Gen Z. Dia ni macam si Abu ni Gen Z dah. Dia last next ni Alphard. Okey, saya SY. Dia macam ni. Okey. Dia muzium kan. Sepatutlah kita di muzium kan. Kita dah kata berbagai dia punya panggilan. Ya. Dulu kita kalau ada pameran, kita lebih pada pameran pameran berbentuk ilmiah. Macam toko, pameran toko, pameran tekstil, pameran yang berbentuk ilmiah ni, dia orang tu minat. Cabaran kita dah. Itu memang cabaran kita. Tapi untuk kita menarik minat orang-orang yang mari ke Malaysia kan, kita terpaksa satu pameran yang berbentuk betul hebat. Jadi kalau kita estetik dengan pameran toko kita hari. Betul tak? Saya suka ni. Orang macam cepat bosan lah. Bosan? Betul. Sebab itulah kita ada pameran hantu gitu. Merokok alam misteri. Kita pernah buat. Jadi kita pun masa tu kita buat tu, kita boleh satu katakan
feedback. Orang ramai orang. Siapa kau nak bayar beza tu? Kena tunggu dulu lah. Sebab lama. Okey. Sambung kita ke sesi kedua. Boleh cek perkenalkan diri? Saya Fazul Haidin. Terima kasih penyedia Mesir Kraftan. Okey. Lepas tu saya nak kenalkan, saya Zulaika dan ni kawan saya Amira. So soalan dia macam, okey, saya nak tahu jugalah, adakah Museum Kelantan ni ada buat kerjasama dengan agensi pelancongan, sekolah atau komuniti setempat? Kalau dengan agensi macam TIC dah ada, lepas tu dengan jawatan pendidikan pun sentiasa kita gunakan. Museum Kelantan ni kita macam kita banyaklah kita berapa kata bekerjasama dengan satu dengan Motek, dengan satu dengan TIC, sahabat Malaysia. Contohnya Persatuan Peseni untuk pameran senjata. Kalau macam peseni tu untuk pameran apa ni, lukisan, peseni ada banyak persatuan kalau untuk lukisan. Begitulah. Pantai tu ada. So hasil daripada tu apa? Feedback dia. Feedback dia benda kreatif tu nanti mungkin di kelas dia saja. Dunia lah. Kalau ni kita hari beza antarabangsa, ni kita tema kita beza ke arah digital. Kita ke arah dari tema dia lah. Jadi kita pun buatlah satu produk. Jadi beza lainnya waktu dia lah, dia nak produk Gabriel. Jadi kita ambil satu produk mampu. Tebika mampu. Kita buat benda ni produk mampu, kita tahu dia satu produk hebat lah. Dia satu produk, dia pasu tu. Dari pasu tu dia ada macam benda bintik-bintik macam macam pasu ni, dia bintik-bintik. Jadi kita nak maksudnya di Kelantan ni dia memang kaya dengan gambar. Jadi siapa kau pasu pun demak. Tak tengok perak mampu. Tak pernah. Okey. Tak apa, feedback dia mana orang kenal lah. Macam tu. Soalan ni pernah dekat kata-kata cik lah untuk yang dekat message kat siapa. Macam baru orang dari luar, budak, ada orang. Okey, mesej saya kita ni di Negeri Kelantan ni, kita memang sayang lah. Kita punya banyak, kita punya benda-benda yang kita tak explore lagi lah. Jadi contoh-contoh benda-benda bentuk seni. Sebab kita di Kelantan kita banyak benda-benda yang tinggalan sejarah-sejarah lama, macam bangunan-bangunan lama, macam Istana Jahat, Museum Perkembangan Dunia Kedua. Yang mana benda ni adalah satu monumen yang masih lagi wujud dan masih lagi terpelihara dengan baik. Saya harap apa-apa yang Museum Kelantan anjurkan pada umum lah, datanglah ramai-ramai untuk menghayati apa yang kita pamerkan di Museum Kelantan. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.